Ini cerita yang tolong jawab, tulis. Saya akan bacakan. So, dalam tempoh setahun dua ni, setahun setengah, kita nak berdepan dengan pilihan raya, tiba-tiba ada satu kelompok ini yang menimbulkan isu, sedangkan daripada awal lagi Perdana Menteri dah sebut, Presiden dah sebut, kan, jangan pertandingkan jawatan timbalan. Tiba-tiba malangnya orang kanan keliling PMX sendiri yang memulakan. Ina, orang kata pemilihan tu demokrasi, bukan nepotism. Jelas tak faham optik and perception penting. Dia begini memanglah pemilihan tu demokrasi. Kan? Macam perlawanan lah kan. Kita buat game. Tapi kalau dengan referee-nya, tukang tackle, tukang sepak sepak satu tim A, betul tak? Dengan penjaga garisan pun angkat dia punya bendera yang bukan offline pun dia angkat offline. So kita nak kata game tu demokrasi ke? Bukan kan? Itu percaturan. Dia ada beza catur dengan percaturan. Kalau dah semua sistem ni kau buat macam satu percaturan, itu bukan demokrasi. Itulah dia namakan nepotism. Okay? Itulah namanya nepotism. Nepotism yang mana kau susun the system itu in a such way untuk orang nampak seolah-olahnya telah berlaku, telah wujud satu pemilihan. So itu adalah satu nepotism. Dia tak wujud dah demokrasi tadi. Dan bila kita bercakap macam tu, okay, itu satu percaturan, bukan lagi satu catur, dia satu percaturan. Maknanya bersedialah dengan persepsi daripada kalangan musuh, persepsi yang dilihat oleh masyarakat awam. Apa makna politik tanpa persepsi? Apa maksud politik tanpa persepsi? Ni kita jawab ni. Orang mengatakan UMNO, kejatuhan UMNO itu adalah persepsi 1MDB. Tetapi kita mengatakan pada masa kita dedahkan 1MDB satu persatu, dia bukan satu persepsi, tetapi dia satu fakta kejadian yang benar. Maknanya tuan-tuan, kalaulah orang sekarang ni boleh melihat berlakunya percaturan, ref yang berlaku yang duk jaga sepatutnya menjadi pengadil, yang sepatutnya menjadi orang tengah dalam perlawanan pun bias. So agak-agak orang awam melihat sebagai satu persepsi yang bagaimana?